Kenapa rasa gelisah itu penting? Jangan cuba hilangkan terus. Ramai orang fikir gelisah sama dengan anxiety, sama dengan masalah besar. Tapi hakikatnya gelisah itu ada fungsi penting dalam hidup kita. Dalam psikologi, gelisah ataupun anxiety sebenarnya alam sistem semula jadi otak kita untuk pastikan kita bersedia dan selamat. Menurut Yerkes Dodson Law, sedikit gelisah bantu kita fokus dan perform lebih baik dalam kerja atau kehidupan seharian. Bayangkan gelisah macam tali kita. Kalau terlalu kendur, bunyi sumbang. Kalau terlalu tegang, tali boleh putus. Tapi kalau tepat-tepat, gitar akan menghasilkan bunyi yang paling merdu. Begitu juga dengan emosi gelisah. Kita perlukan ia pada tahap yang seimbang. Bezakan gelisah sihat dan gelisah berlebihan. Gelisah yang sihat bantu kita fokus dan buat persiapan. Tapi kalau sampai tak boleh tidur dan overthinking, itu tanda kita perlu rehat. Gunakan gelisah untuk kebaikan. Bila rasa gelisah, tanya diri, apa benda yang boleh aku ubah supaya aku lebih bersedia? Guna teknik grounding. Fokus pada pernafasan, pergerakan badan atau perkara yang boleh dikawal. Bila kita faham dan kawal gelisah dengan baik, kita boleh guna ia sebagai tenaga positif untuk capai sesuatu yang lebih baik. Korang rasa gelisah lebih kepada bantu aku atau ganggu aku? Tekan butang follow untuk lebih banyak info tentang kesihatan mental, sebab sihat mental itu real, bukan sekadar rasa.